Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, sila buka pada muka surat 243 Tafsir Ibn Katsir jilid yang ke-7. Renungan kita pada kali ini, tadabbur kita pada ayat yang ke-40, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sadaqallahul azim. Allah lah yang menciptakanmu, kemudian berimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dengan demikian? Maha suci Allah SWT dan maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini menjelaskan bahawa kuasa Allah SWT nampak begitu jelas mencipta manusia yang ciptaannya cukup luar biasa. Sampai ke hari ini pun masih ada lagi penciptaan ataupun anggota dalaman manusia, organ ni, yang ahli-ahli sains apa sekalipun tak mampu untuk menguraikan fungsi yang sebenar. Dan kalau mereka pergi ke hutan besar Amazon itu, setiap hari mereka menemui berbagai, mungkin kalau tak ribuan pun ratusan serangga yang tak pernah ditemui dalam kamus dapatan kajian mereka sebelum. Dengan binatang-binatang hidup dalam airnya, semuanya itu menampakkan ada aturan yang luar biasa oleh Dia yang maha memberi rezeki, yang mengeluarkan manusia ni daripada rahim ibunya dalam keadaan telanjang, tak ada ilmu pengetahuan, tak ada pendengaran, tak pandai untuk berkata-kata, tak ada kekuatan. Kemudian itu semua diberi peringkat demi peringkat. Sebagaimana kalau kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Ahmad daripada Habah bin Sawah bin Khalid, mereka mengatakan, kami menemui Rasulullah SAW ketika baginda memperbaiki sesuatu. Lalu para sahabat ni pun membantu Rasulullah SAW. Rasulullah sabda, la tayasa min rizq ma tahazzazat ru'usukuma fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar la yasa alaihi kishratun thumma yarzuquhu Allah Ta'ala. Jangan kamu berdua putus asa dia mencari rezeki selagi dua kepala kamu masih lagi bergerak. Kerana manusia lahirkan oleh ibunya dalam keadaan merah, tak ada pembalut atasnya. Allah lah yang telah menetapkan si ibu itu untuk mengasihinya, menjaganya, membesarkannya, membaginya makan sampai besar, dia pandai cari rezeki sendiri. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT di bawah pentadbirannya yang maha hebat. Maka kita melihat dalam ayat ini sampai ditanya, apa bukti bahawa Allah yang mencipta segala-galanya? Ini bukti dikemukakan oleh orang yang bijak di kalangan mereka, seperti disebut dalam tafsir Hada'iq Qurawi wa Rayhan. Wa hukiya anna ba'dal ulama su'ila faqila lahu mad dalil ala anna lil alam sani'an wahidan. Dia tak angkat bukti yang kepada aku bahawa dunia yang kita lihat hebat dengan terbentangnya lautan, daratan, pepohonan, langit, bumi, semua ini. Jawapannya senang je. Salah satun zul labib faqrul adib wa saqamut tabib. Senang je nak buktikan bahawa memang Allah Taala menciptakan segala sesuatu ni, tak ada siapa pun boleh menafikan. Itu zul labib, orang yang pandai tetapi kehidupannya kadang-kadang tidak berada pada tahap yang sepatutnya. Maknanya orang dapat skor straight A pun dalam peksa, belum tentu lagi dia jadi orang yang hebat satu masa akan datang. Belum tentu, tak ada siapa boleh bagi jaminan. Mungkin seorang yang tidak berpelajaran mampu untuk memiliki perniagaan yang besar, kejayaan dari sudut duniawi yang manusia lihat. Ataupun yang kedua, faqrul adib, orang yang berkelakuan baik, orang yang hidup lurus mengikut jalan yang betul, jadi miskin pula. Wasaqamut tabib, dan juga doktor pun ditimbul penyakit. Kalau doktor itu pandai sangat merawat orang, mengetahui punca penyakit dan merawatnya, kenapa doktor pun sakit? Maka tiga contoh ini menjadi bukti, dalil yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa pun bahawa Allah SWT yang maha berkuasa. Masya Allah, seperti kata-kata yang pernah saya sebut pada tuan-tuan, anta turid wa huwa yurid wa nahnu nurid lakinnahu yaf'alu ma yurid li'annahu fa'alu lima yurid. Awak hendak, dia hendak, kita semua hendak demikian, tapi tidak, yang berlaku ialah bukan kehendak kita semua, kehendak dia, kerana dialah li'annahu fa'alu lima yurid, kerana dialah yang menetapkan segala sesuatu, bukan kita. Walaupun kita mengatur, kita menyusun, kita mencari hela, kita buat begitu begini, tapi di hujung ketetapan Allah bukan seperti yang kita nak, maka tidak akan jadi apa yang kita rancangkan itu. Jadi kata orang-orang bijak, bukti bahawa dunia ni memang milik Allah, inilah dia kehidupan realiti yang kita lalui. Zulul labib, orang yang bijak tapi dalam kebijaksanaannya, kepandaiannya, dia hidup serba sederhana dan kadang-kadang
keadaan kita tengok hina. Begitu juga orang yang sepatutnya berakhlak dan lurus tapi hidupnya dalam keadaan miskin, tapi orang yang bengkok, yang suka ambil kesempatan pada orang, itu yang jadi kaya. Dan juga sakam, dan juga doktor pun sakit. Kalaulah doktor tu nak apa yang dia tetapkan ataupun dia rancangkan, maka dia tidak sakit, tapi dia juga sakit kerana menetapkan penyakit itu adalah Allah SWT. Maka inilah dia pembuktian yang pada manusia biasa-biasa pun akan dapat merhatikan hakikat ini berlaku di hadapan mata kepala mereka. Jadi Nabi SAW sudah pun menjelaskan kepada para sahabat lah, ta'yasa min rizqi ma tahazzazat ru'usukum fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar laisa alaihi kishratun summa yarzuquhu Allahu azza wa jalla. Maka jangan kamu putus asa pada rahmat Allah daripada rezekinya, kerana selagi kamu masih bergerak. Kerana anak kecil itu lahirnya dekat merah, tak tahu nak survive, tapi ibunya yang beri rezeki, mengajar kepadanya, mendidiknya, menyayanginya, mengasihinya, beri padanya pakaian, beri padanya susu, sehingga akhirnya dia besar dan mampu untuk menguruskan diri sendiri. Jadi bukti yang dikemukakan di sini dari masa ke semasa untuk mengusik minda manusia yang berfikir, supaya mereka mengetahui segala ini adalah dalam ketetapan kehendak Allah SWT. Dan masih lagi berkaitan seperti yang saya nyatakan dalam kuliah yang lalu, bagaimana seseorang manusia jangan merasakan kehebatan yang dia nikmati itu akan berkekalan, ini milik dia secara sempurna. Itu hanya pinjaman daripada Allah SWT saja. Akan tiba waktu masanya nanti akan kembali kepada Allah SWT. Maka demikian juga dengan perkara yang kita bincangkan dari awal dahulu, bagaimana tamadun ataupun empire yang pernah diasaskan oleh manusia yang kelihatan kuat dan hebat ini, tapi semuanya berakhir kerana tiba waktu Allah SWT akan mengambilnya semula. Jadi ini merupakan bahagian yang kedua yang berbicara tentang apa yang af'alullah, perbuatan-perbuatan yang Allah jadikan dalam kehidupan, membuktikan keesaannya, dan juga sekaligus membuktikan kehidupan manusia ini akan berakhir dan manusia akan kembali semula kepadanya. Jadi ayat ini mempunyai hubungan yang cukup serasi dengan ayat yang lalu, bagai menyatakan bahawa tiada penambahan kecuali yang dikehendaki direstui oleh Allah, dan pilihan Allah itulah pilihan terbaik. Kerana itu kembalikan segala persoalan kepadanya, kerana dialah Tuhan yang Maha Esa. Allah yang menciptakan kamu sesuai dengan ketentuan dan pilihannya. Dia menganugerahkan kamu macam-macam potensi, jasmaninya, aklinya, rohaninya. Kemudian lebih utama lagi, setelah menghadirkan kamu, mewujudkan kamu, melahirkan kamu di pentas dunia, dia beri pada kamu rezeki supaya kamu dapat hidup. Kemudian setelah sampai berakhir masa kehidupan kamu, tibalah ajal, dia akan matikan kamu, meninggal dunia ni untuk pergi ke alam yang lain. Nanti dia hidupkan kamu kembali dalam barzahnya, dia pada mahsyarnya, untuk kamu menerima balasan dan ganjaran. Itulah ciptaan dan aturan Allah SWT. Beritahulah kepada aku, adakah di antara sekutu-sekutu kamu, iaitu berhala-berhala yang kamu sembah itu, yang dapat berbuat sekelumit daripada apa yang aku gambarkan kat sini, kejadian ataupun segala ketetapan aku yang sangat hebat dan teliti agung ini, ada tak yang mampu melakukan demikian? Ini persoalan yang ditanyakan dalam ayat, bagi mengingatkan manusia bahawa segala perkara itu bermula, berakhir semuanya dengan ketetapan Allah SWT. Jadi ini kalau kita belajar dalam balaghah ni, satu istifham inkari. Hal min syurakaikum ma yaf'alu min dhalikum min syai'? Ada tak sesiapa yang boleh buat demikian? Ini merupakan maksud dinafi, bahawa takkan ada yang mampu melakukan demikian. Ma min syurakaikum ma yaf'alu syai'an min dhalikum. Jadi tak akan ada siapa pun yang mampu untuk melakukan sedikit pun daripada apa yang aku jadikan ini. Jadi inilah dia peringatan daripada Allah SWT kepada manusia, dan akhirnya ayat ini ditutup dengan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini merupakan satu bentuk musta'nafah, jumlah istinafiyah li insya'i tanzihillahi azza wa jalla an syarik fil ilahiyah. Jadi ayat ini merupakan satu permulaan peringatan bahawa menyucikan Allah SWT daripada segala bentuk persamaan ataupun sembahan yang mereka lakukan itu mempunyai hak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sahaja yang manusia lakukan tidak akan mampu untuk sampai sedikit pun daripada apa yang Allah SWT jadikan. Jadi kesimpulan dapat kita buat daripada bahagian ini, ayat ke-38, 39, 40 ini, Allah merintahkan mukmin untuk menjaga silaturahim, menjaga hubungan kekerabatan. Sampai bab rahim ini disebut perkataan zul qurbah. Zu berarti dari sudut bahasa Arab merujuk pada isim, maknanya kesebatian ataupun jalinan hubungan itu yang tidak mampu diputuskan walau apa juga keadaan. Dan itu kalau kita lihat muslimat dirahmati dan dikasihi sekalian, bagaimana dimaksudkan bahawa tidak sepatutnya seseorang itu memberikan kepada seseorang yang lain satu pemberian, sedangkan al-arham, keluarganya, dalam keadaan memerlukan. Ini kalau kita lihat peringatan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam ayat berkenaan dengan pemberian ini,
bahawa tidak sepatutnya, sampai Mujahid mengatakan la tuqbalu sadaqatun min ahadin wa rahimuhu muhtaj. Tidak patut dibuat satu sedekah kepada sesiapa pun di kalangan orang Islam yang memerlukan, sedangkan keluarganya sendiri amat memerlukan. Jadi demikianlah kesimpulan yang boleh kita buat dalam kelompok ayat ini. Peringatan untuk menjaga silaturahim, memberikan bantuan, pertolongan kepada mereka, memberikan bantuan juga kepada fakir miskin yang kita temui, walaupun dalam konteks ini dia merupakan satu perkara yang namanya sunnah, dia bukannya satu benda yang wajib, kerana telah kita lihat perbezaan ayat ini dengan ayat dalam surah Taubah yang lalu, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab. Itu ini merujuk kepada satu pemberian yang sifatnya sunnah, bukannya wajib. La yasihu hamluha al wajibah, kerana itu merupakan zakah, di sini merupakan sedekah. Kerana surah Makkiyatun wa zakah ma furidat illa fi sanati tsaniyah min hijrati bil Madinah. Kerana zakat hanya difardukan pada zaman Madinah, Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah, iaitu secara tepatnya pada tahun kedua hijrah. Ayat ini yang kita sedang bincangkan ni, surah Rum ini turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dia merupakan surah Makkiyah yang telah kita ketahui sejak awal lagi. Jadi yang lebih sahihnya berkenaan ayat tuntutan untuk membantu tiga golongan yang telah kita bincangkan, kenapa difokuskan tiga golongan ini, adalah kerana keperluan mereka yang mendesak, kaum keluarga, kemudian orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Kemudian boleh juga kita lihat sebagai satu rumusan daripada kelompok ayat ini, sungguhnya memberikan hak yang ditetapkan dan diakui secara syarak kepada orang yang disebutkan itu, ini sangat utama dilakukan dengan perasaan tulus ikhlas. Sebab itu telah kita pelajari dalam ayat menyebut tentang melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Turiduna wajhallah, maka lakukan perkara itu dan rangka untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya seperti dilakukan seperti kisah Abdullah bin Jud'an dan lain-lain yang pernah kita bincangkan, ataupun suku kabilah Saqif yang melakukannya di hadapan berhala-berhala mereka ataupun depan orang kaya jika mereka untuk menunjuk kelebihan yang ada pada mereka. Ini semua tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Lakukan ia, sempurnakan semua ibadah itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat kita ambil sebagai satu pengajaran, jika memberi satu pemberian, motifnya, maksudnya untuk mendapat imbalan yang lebih baik, lebih banyak, ini hukumnya haram bagi Nabi SAW secara khusus, tapi ia satu yang diharuskan untuk umat baginda. Namun demikian, buatan itu merupakan buatan yang tidak mendapat pahala. Inilah yang dimaksudkan sebagai riba yang halal, ataupun dipanggil sebagai hibah as-sawab, iaitu memberi dengan tujuan untuk mendapat satu yang lebih baik. Seperti contoh yang telah saya kemukakan, mentang-mentang kawan kita atau kenalan kita itu berada pada satu posisi penting dalam kerajaan, kita memang mempunyai perkaitan hubungan dengannya sebelum itu lagi, sebelum dia naik lagi, maka kita pun berusaha untuk mendekatinya, beri hadiah kepadanya, air raya ke, hantar hamper dan sebagainya. Dalam apa yang kita lakukan itu mengharapkan sesuatu peluang yang akan diberikan kepada kita, maka dia sudut pahala tidak beroleh apa-apa. Dia merupakan riba yang halal seperti yang telah kita pelajari, seperti nyatakan oleh para ulama. Masya-Allah, begitu banyak pelajaran yang kita petik daripada ayat-ayat yang indah ini. Walaupun fokus utamanya kita lihat kepada kerajaan, kepimpinan, pentadbiran, penguasaan, rupa-rupanya setiap ayat yang dikemukakan mempunyai maksud yang tertentu. Begitulah kreatifnya potensi akal bila digarap di sana, diberi peluang untuk fikir, seperti kita dapat lihat dalam kitab tafsir dikemukakan oleh para mufassirin. InsyaAllah kita akan masuk kepada ayat berikutnya, ayat 41 dan berikut daripada surah yang mulia ni dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.